Etok Kak Yo. Ni kita salak etok rasa tom yam Kak Yo. Lekat banyak. Nasi goreng tom yam Kak Yo. Benglang. Bismillah. Sedap. Kak Yo. Etok pulak ni Kak Yo ni. Trik dulu kita buat video cara hok original deh. Hok ni kita nak buat rasa tom yam pulak. Nak buat lagu mana turut mari Kak Yo. Ni nak salang agoni ni. Mari. Etok basuh siap dah Kak Yo. Boleh nyok ni yo Kak Yo. Jadi cari gelak deh. Boleh tak banyak mana. Kita nak buat rasa tom yam pulak rok ni deh. Kita cedek sebut tom yam deh. Lepas tu nak masuk serai lah Kak Yo. Serai bawang merah kita nak tumbuk. Lepas tu nak hiris kuas sikit lah deh. Dah 5 puruk pun cedek juga Kak Yo. Kita nak pelap-pelap mak gitu deh. Mari hiris serai dulu. Potong serai deh. Potong gigi rena-rena kita nak tumbuk. Tapi kalau kasar berapa pula. Okey, lihat ni. 2 potong dah. Serai tak kena banyak, tak apa kita nak masuk sebut tom yam lagi deh. Nak hiris kuah sikit, dah 5 puruk lagi deh. Nak ambil bau ya Kak Yo. Okey. Tumbuk serai. Berah lagi. Pakai 3 potong Kak Yo. Okey. Bergaris. Sebut tom yam ni tak masing mana lagi deh. Kita kena masuk garis jugalah. Nak wisera tu kita nak perak lama ni je payah busuk kalau masuk garis Kak Yo. Sikit je Kak Yo. Nah, dia. Tu tak masing taruh ni. Nak wisera sampai dalam isi. Tumbuk serawi lumak lu kau turun bawah. Lepas tu siapa ada masalah jerawat jeragat Kak Yo pakai set dinas ni Kak Yo. Hok ni set sensitif untuk orang muka jawab. Hok ni set nombor jeragat untuk orang muka jagat Kak Yo. Dalam set ni ada sabun, krim tengah hari, krim malam Kak Yo. Lepas tu nak pakai gu dengan seram pun boleh. Masuk dengan krim kunyit, nyakuk molek Kak Yo. Jangan selalulah. Tumbuk lumak hok ni. Taruh ni boleh dah turun bawah. Bawang merah boleh 5 ulah. Putih boleh 2. Kok ni tambah-tambah je deh. Nak ui rasa repah-repah gak sikit-sikit. Turun gula sikit Kak Yo. Tak sewi masing saja deh. Okey. Kok tu ikut suka lah nak rasa mana makan masing saja. Tapi yang ui tubik manis lah. Kalau tubik manis tak sedap. Agak kata boleh dah ni Kak Yo. Berah je. Tu dia. Nak pergi patat dah. Bukan bomo ni. Ni. Kau buh. Berah je. Okey. Buh sebut tom yam. Berah je. Tu. Bau sup dengan kakak mama ni. Sedap ni. Okey. Nak buh apa buku ikutlah tu. Kak Sali pakai 3 lah. Kalau rasa tak padat kita akan tambah deh. Kuah lah sikit. Nipis-nipis deh. Tu. Kok ni pun soy-soy gitu je lah. Boleh gini. Berah lagi. Tak ada nak perak lagi Kak Yo. Bau tom yam bled-bled dah. Sabit tu lah kena kosi cukup kakah Kak Yo deh. Ni, soyok-soyok gini je lah. Dah 5 puruk ni. Okey. Perak selalu dah. Kule. Okey, rata dah perak tak situ. Boleh 4-5 je. Pergi tidur dulu, wis sekali nera deh. Lepas tu kau mari salah. Tudung tak situ. Pingat api dah Kak Yo. Tinggal bara dah tu deh. Api sabuk Kak Yo. 4 je 5 je dah ni. Boleh dah ni. Serah dah kalau. Tak nanti tik. Nak makan deh. Bang sedap molek. Tu dia. Kakak tom yam pun jadi. Mari turun selalu. Tu dia. Siapa nak buat gini pun boleh deh. Tak payah li Kak Yo. Kucawi rata sikit deh. Biar sama panas belaka. Ni pun teko kekoh dah Kak Yo. Banyak dah ni deh. Surat api sikit Kak Yo. Biar rata sikit ni. Dek api kuat je nak pecah. Kalau pecah mudah makan deh. Tak kena kekoh. Pecah je sikit. Tubik air tu Kak Yo. Kena balik re-re gini Kak Yo. Hingga kering deh. Nak kering tahu mana ikut hok tu. Terasa. Ambil hok buka dah ni. Bismillah.
Segar weh. Sedap. Rasa tom yam teh-teh kat yo. Kita cari hok buka dulu deh, mudah makan sikit. Segar molek lah kalau perak banyak je deh. Resipi ni jadi kat yo. Boleh terawak. Rasa tom yam hok original pun jadi, hok tom yam pun sedap molek. Hei, saya repoh yo dekat. Lekat banyak ni. Nasi goreng tom yam kat yo, Bang Lang. Terah deh. Tuh. Tak apalah bekas ni kita nak basuh dah. Bismillah. Sedap. Saya ni. Duk lekat ni, tengok repoh banyak lagi. Jadi kat yo. Oh. Tak ada lauk pun tak apa, sedap. Jadi. Pakai gitulah. Mudah-mudah. Baik kapung sungguh.